Hai semua dan selamat datang. Hari ini kita nak borak pasal satu topik yang penting sangat, tapi kadang-kadang kita terlepas pandang dalam kesibukan harian kita, iaitu kesantunan berbahasa. Cuba kita fikir sekejap. Setiap hari kita hantar mesej, kita komen, kita berbual. Tapi kan, pernah tak kita berhenti dan tanya diri sendiri, adakah perkataan yang kita guna tu membina hubungan atau sebaliknya, meruntuhkannya? Baiklah, jom kita masuk lebih dalam sikit. Sebenarnya, cara kita berbahasa tak kisahlah masa bercakap atau masa menaip. Ia macam cermin diri kita tahu. Orang boleh nampak kepribadian kita, cara kita dididik dan juga sikap kita pada orang lain hanya dari pilihan perkataan kita. Dan benda ni, lagi-lagilah penting dalam dunia digital sekarang. Cuba bayangkan, satu komen pendek dekat media sosial atau satu mesej WhatsApp yang kita hantar tergesa-gesa boleh jadi salah faham kan? Sebab apa? Sebab tak ada nada suara, tak ada riak muka, yang ada cuma perkataan. Jadi, setiap perkataan tu berat impaknya. Sebab itulah kesantunan jadi sangat-sangat penting. Okey, so bila kita sebut kesantunan berbahasa ni, apa sebenarnya maksud dia? Ia bukan setakat cakap tolong dan terima kasih je tahu. Jom kita tengok beberapa definisi. Kalau ikut Kamus Dewan, santun ni luas maksudnya. Ia bukan sahaja tentang tutur kata kita, tapi juga tentang kehalusan budi pekerti dan tingkah laku. Maknanya ia satu pakej yang lengkap, dari dalaman sampailah luaran. Sekarang, jom kita tengok pula pandangan daripada tokoh bahasa, Awang Sarian. Apa yang menarik kat sini, beliau tekankan tentang peribadi yang mulia. Maksudnya, bukan sekadar guna bahasa yang sopan je, tapi ia lebih mendalam. Ia tentang macam mana kita tunjukkan rasa hormat pada orang yang kita sedang bercakap, tak kira siapa pun dia. Jadi, bila kita gabungkan semua ni, kita boleh pecahkan kesantunan ni kepada 4 komponen utama. Ingat, ia bukan pasal apa yang kita cakap je, tapi juga bagaimana cara kita sampaikan. Ini termasuklah pilihan kata kita, nada suara kita, bahasa tubuh dan yang paling-paling penting, sikap hormat yang jadi asas untuk semua ni. Persoalannya sekarang, kenapa kita kena kisah sangat pasal semua ni? Penting sangat ke nak jadi santun ni? Jawapannya, ya, penting sangat. Mari kita lihat 3 faedah utamanya. Pertama, ia boleh elakkan konflik. Kan? Ayat yang sama kalau cakap cara kasar boleh jadi gaduh, tapi kalau cakap cara baik, orang boleh terima. Kedua, ia membina imej kita. Bila kita berbahasa santun, orang akan pandang kita sebagai seorang yang profesional dan beradab. Dan yang ketiga, yang paling penting, ia mewujudkan masyarakat yang harmoni di mana semua orang rasa dihargai. Baiklah, dah cukup buat teori. Sekarang, jom kita tengok macam mana nak amalkan benda ni dalam hidup kita setiap hari. Sebenarnya, senang je. Tak susah pun. Kita mulakan dengan yang paling asas sekali, sapaan. Benda simple macam bagi salam. Atau guna panggilan hormat macam encik, puan atau kak-kak. Terus boleh buat suasana jadi lebih positif. Ia menunjukkan kita hargai kehadiran orang lain dari mula lagi. Seterusnya, nada suara kita. Kadang-kadang niat kita baik, perkataan kita okey. Tapi kalau nada suara tu tinggi atau kasar, mesej yang sampai tetap jadi negatif kan? Jadi kena sentiasa kawal intonasi kita. Yang ni pun penting sangat. Bila kita bagi orang lain habiskan cakap dia dulu, jangan potong. Itu tanda hormat yang paling besar. Ia menunjukkan kita bukan sekadar dengar, tapi kita betul-betul nak faham apa yang dia cuba sampaikan. Dan sudah tentulah 2 perkataan ajaib ni, terima kasih dan minta maaf. Walaupun nampak ringkas, kuasa dia sangat besar dalam membina hubungan yang baik. Jadi, jangan lokek untuk gunakannya selalu ya. Jadi, nampak tak? Setiap kali kita berkomunikasi, kita sebenarnya sedang membuat satu pilihan. Sama ada untuk menggunakan bahasa yang santun atau sebaliknya. Dan setiap pilihan ini membawa kesan yang sangat berbeza. Nah, dekat sini kita boleh nampak perbezaan dia dengan sangat jelas. Di satu pihak, bahasa santun membawa kepada hubungan yang erat, masyarakat yang harmoni. Di pihak yang lain pula, bahasa kasar hanya akan timbulkan pergaduhan dan perpecahan. Jadi, jalan mana yang kita nak pilih? Jadi, sebagai kesimpulan, kita kena faham betul-betul. Kesantunan berbahasa ni bukan sekadar adab sopan biasa-biasa. Ia adalah tiang seri, asas yang membina sebuah masyarakat yang berakhlak mulia dan sejahtera. Dan jangan kita fikir ini tugas orang lain. Setiap seorang daripada kita, setiap individu ada peranan yang sangat penting. Budaya santun ini tak akan wujud kalau kita harapkan orang lain mulakan. Ia mesti bermula dengan diri kita sendiri dalam setiap interaksi kita setiap hari.